Mereka nak guna isu ini, tuan-tuan sekalian. Dengan takdir Allah, Dr. Mahathir melawat Kelantan 6 hari bulan. Dia berucap di depan Balai Islam. Balik sini Balai Islam, mahkamah sedang bersidang. Di sebelah sana dia sedang maki hamun saya. Selesai dia maki hamun, lebih kurang selesai majlis dia dekat pukul 12:45. Mahkamah membuat keputusan saya dibebaskan daripada tuduhan. Pegawai-pegawai kadar yang hadir dalam perjumpaan Dr. Mahathir, habis Dr. Mahathir balik, mereka masuk ke Balai Islam menunggu keputusan perbicaraan. Bila dengar saja menang, pegawai-pegawai kadar inilah di antara yang takbir begitu kuat di pekarangan Balai Islam pada hari tersebut. Tuan-tuan yang hormati sekalian, mahkamah sedang bersidang, dia maki hamun saya. Ada akhlak ke pemimpin seperti ini? Ada akhlak atau tidak? Demikianlah petikan ceramah Mat Sabu di Al-Ustaz pada 8 April 1995. Dalam hampir setiap ceramahnya, Mat Sabu sentiasa mengutuk akhlak orang lain. Adakah Mat Sabu berhak mengecam akhlak orang lain, sedangkan akhlak dirinya sendiri masih dipertikaikan? Kata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Jalan kepala bawah. Okey, mana jumpa lagi? Tak jumpa. Wah, tak. Tipu. Tak betul. Cuma tak betul. Betul. Cuba tak? Cuba. Tak jumpa pun. Okey. Mana boleh 2 hari tak telefon mesti cuba. Tak jumpa. Ya. Cuma ya. Tipu. Kita kata ya. Nanti dulu malam ni pasien dia sampai kat sini. Perbualan tadi adalah petikan sedikit sahaja dari rakaman perbualan di antara Mat Sabu dengan isteri seorang ahli PAS di Kelantan. Rakaman-rakaman lain di antara mereka akan turut dipaparkan sebentar lagi. Muhammad bin Sabu atau lebih dikenali dengan nama Mat Sabu dilahirkan di Tasik Gelugor, Pulau Pinang pada tanggal 14 Oktober 1954. Dengan kelulusan pangkat 3 peperiksaan SPM, Mat Sabu telah melanjutkan pelajarannya ke Institut Teknologi Mara atau ITM dalam jurusan Teknologi Pemakanan. Pada tahun 1975, Mat Sabu telah disingkirkan dari ITM kerana terlibat dalam kegiatan tunjuk perasaan pelajar menentang pentadbiran ITM. Mat Sabu seterusnya menjadi ahli Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM pada tahun 1975 sehinggalah pada tahun 1981 apabila Mat Sabu menyertai Parti PAS. Setelah menjadi ahli PAS, Mat Sabu telah bertanding sebagai calon PAS dalam pilihan raya umum 1982 di Penanti tetapi telah tewas. Dalam pilihan raya berikutnya pada tahun 1986, Mat Sabu sekali lagi bertanding di atas tiket PAS tetapi kali ini di Permatang Pauh pula. Pada kali kedua ini, Mat Sabu telah ditewaskan oleh Anwar Ibrahim, rakan seperjuangannya sewaktu bersama dalam ABIM dahulu. Setelah 2 kali kecewa di kampung halaman sendiri, Mat Sabu telah mencuba nasibnya di rantau orang pula. Dalam pilihan raya umum 1990, Mat Sabu bertanding dan telah memenangi kerusi parlimen di Lampuri di Kelantan. Mat Sabu telah sekali lagi menempa kejayaan di negeri Kelantan apabila dalam pilihan raya berikutnya pada tahun 1995, Mat Sabu sekali lagi bertanding dan berjaya memenangi kerusi parlimen Kubang Krian. Sebenarnya, Mat Sabu bukan sahaja berjaya memikat rakyat Kelantan dan menawan kerusi parlimen di negeri itu, malah dia juga turut berjaya memikat dan menawan hati seorang suri rumah tangga di negeri Cik Siti Wan Kembang itu bernama Normah binti Halim.
Hubungan Mak Sabu dengan Norma Halim ini terjalin apabila Mak Sabu mula giat berkempen untuk parti PAS di negeri Kelantan. Mak Sabu kerap melawat negeri itu dan memerlukan tempat penginapan yang sesuai kerana kos perbelanjaan sewa bilik hotel adalah tinggi. Seorang ahli PAS Kelantan bernama Bukhari bin Haji Nur telah menawarkan rumahnya sebagai tempat persinggahan setiap kali Mak Sabu berada di Kelantan. Mak Sabu dengan besar hatinya telah menerima pelawaan itu. Dengan kebebasan yang diberikan oleh Bukhari untuk keluar masuk rumahnya tanpa batasan, Mak Sabu telah menodai kepercayaan mutlak itu dengan menggoda Norma Halim, isteri Bukhari, sehingga berlakunya hubungan sumbang antara mereka berdua tanpa pengetahuan si suami. Harapkan pagar, pagar makan padi. Dengarlah sandiwara berikutnya yang membuktikan kecurangan Mak Sabu dengan Norma. Assalamualaikum. Mak Sabu tidak pernah melepaskan peluang untuk berasmaradana dengan Normah, dan hakikat ini jelas dipaparkan dalam rakaman perbualan yang berikut. Assalamualaikum. Salam. Abang ni terjuk lah. Abang pergi telefon dia. Bapak telefon. Kalau dia duduk dan beli air, dia telefon. Boleh. Sudah ni awak. Allah SWT. Tak boleh tolong tempat tu. Tak apa. Ni tak boleh tolong tempat tu. Apa? Abang. Saya. Saya mana? Apa? Saya keluar tak telefon. Apa? Tak. Masih tu. Baru nak mandi. Mandi besok mana mandi? Mandi diri dah. Tak cepat. Abang. Abang sampai hati. Setelah makan tu masih keluar langsung. Apa lagi? Ya. Mak masih balik. Abang balik oleh kecil. Takut. Abang lima perempuan. Lepas pukul 12 sampai dapat malam pukul pagi. Tunggu abang balik. Abang takut nak lupa. Abang telefon kamu. Lepas hari abang mahu. Akan. Abang orang lupa. Mana bawa? Masih. Bawa main? Tak. Dia keluar. Dia keluar dah. Tak main malam? Tak. Abang ni remuk dah tak ada rasa sekarang ni. Tak ada rasa. Tak ada rasa ni buka dulu. Tak, abang nak benci. Rumah bungku abang pada orang gila. Abang kurang bila makan tu macam tu lepas telefon lah sekali, satu hari. Ini kenyang. Jika bukti-bukti hubungan sumbang yang telah dipaparkan setakat ini masih meragukan, dan anda perlu bukti-bukti yang lebih kukuh untuk meyakinkan anda tentang salah laku Mak Sabu, dengarlah perbualan yang dirakamkan pada 29 Disember 1994 seperti berikut, di mana Mak Sabu mengimbas kembali hubungan seks yang baru saja mereka nikmati. Ada apa? Di telefon kat majalah. Mana? Abang betul-betul ada. Mau keluar. Abang keluar 25 minit lepas keluar. Baru sampai.
Ibrahim. Mana gitu? Mau boleh buka apa? Satu lekat di muka, mau tengah ada lah. Hanya lelaki-lelaki di muka. Lelaki di muka. Tak tahu. Hanya tapi dia punya lelaki-lelaki di muka kan. Tahu tak macam sabun, sabun kita air habis kan. Jadi kita tak cuci sabun dari lelaki di muka. Abang mau tak cuci. Tak boleh nak gunakan Mau pagi ni sedap. tak kan? Ini sedap lah. Ada kadang-kadang biasa yang sedap. Lekat di pipi-pipi. Hidung misai masa cuci lagi. Pribadi ya. Belum melekat kalkong. Okey, saya akan keluar. Kemah ya. Abang terima pulang. Kemah? Abang terima lagi ya. Halo? Abang terima lagi ya. Kemah. Kegahirahan Mak Sabu bermain cinta dengan Normah telah membawa kesan negatif dalam hubungan Mak Sabu dengan isterinya yang juga bernama Normah. Pada satu ketika, Mak Sabu telah menceritakan kepada Normah Halim, isteri Bukhari, tentang kegagalannya untuk bersatu dengan isterinya Normah kerana terlalu mabuk cinta dengan Normah Halim. Tak rindu ke Mak? Mak abang itu balik. Dan nak tinggal banyak hari ni kan. Abang tak mahu ajak main lah. Tak apalah dia nak main lah. Lepas tu tengah-tengah dalam keadaan ni nak main lah. Abang udah ketuk bilik. Ketuk bilik abang terkejut kan. Hotel lembek terus sampai tak boleh main tau. Dia tak perasan, tak perasan. Dia ajak apa jadi lembek tu tak main sampai tak boleh langsung. Tak apa. Boleh dah naik di sini. Lepas tu dah balik terus. Boleh tapi ya lah. Lupa ingatkan. Tunggu mama tak boleh main lah. Tak apa. Awak tahu dah lah. Jual pasal. Memang kata nak macam mana terkejut. Bukan terkejut. Jual tak boleh. Abang kata. Mak. Mak tak keluar ke malam ni. Tak boleh lah. Abang makan ni dekat kursi. Tak ada tempat lah. Setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya tersungkur juga ke bumi. Begitulah padah yang menanti Mak Sabu dan Normah Halim. Hubungan sulit mereka akhirnya telah hampir terbongkar, tetapi dengan ketiadaan bukti kukuh, Bukhari, suami Normah tidak mengambil sebarang tindakan susulan. Namun demikian, Normah dan Mak Sabu gusar buat seketika kerana khawatir Bukhari akan menceraikan Normah sekiranya Normah enggan bersumpah dengan menjunjung Quran bahawa mereka tidak pernah bersetubuh. Ustaz Mak Sabu telah meredakan keadaan tersebut dengan menyuruh Normah menjunjung Quran dan melapaskan sumpah palsu itu. Demikianlah perwatakan Mak Sabu yang berselindung di belakang tabir imej Islam pati pas. Dengarlah perbualan Mak Sabu dengan Normah berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum. Abang, boleh dekat lama dia tu, dia tak keluar lagi. Dia tak keluar lagi. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia keluar. Abang, abang kena telefon Mak dalam pukul 10 macam tu, dia ke
nak suruh mati cukur kan. Dia kata sekiranya mak tak buat apa-apa. Mak kata mak tak buat apa-apa. Dia kata mak sumpah dia nak pergi ambil kursus rumah gendong. Mak kata mak tak boleh semayang. Kita tunggu di tempat hari lagi nanti pergi semayang dengan rumah gendong. Mak takut orang. Mak takut. Mana tahu apa. Bang, besok berapa kali ikut? Mama nak rasa keadaan abang. Bang, mama nak rasa keadaan abang. Faham tak? Faham? Aku tunjuk sebab kasihnya. Aku tunjuk macam orang ni. Buat apa? Ya. Buat nonton tu. Buat nama kita. Apapun khailah Mak Sabu dan Normah untuk mengaburi mata Bukhari dari melihat kecurangan mereka, namun bangkai yang busuk tidak mungkin dapat disembunyikan. Pada 31 Januari 1995, Mak Sabu telah ditangkap atas tuduhan berkhalwat dengan Normah Halim di bilik 121 Hotel Perdana Kota Baru, Kelantan. Walau bagaimanapun, mereka telah dibebaskan oleh mahkamah kerana pihak pendakwaan tidak berupaya membuktikan khalwat. Ini bukan bermakna khalwat tidak berlaku. Ia sekadar menunjukkan kegagalan pihak pendakwaan sahaja. Kegagalan ini berpunca dari masalah kekeliruan saksi pendakwa dan bukannya dari segi fakta. Pada hakikatnya, Mak Sabu tetap ditemui berdua-duaan dengan Normah di dalam bilik hotel. Pada waktu itu, Mak Sabu dalam keadaan memakai kain plekat sahaja serta berbaju kemeja yang mana butang bajunya pun tidak sempat dikenakan. Normah pula dijumpai dalam keadaan tidak bertudung. Setelah pegawai pencegah maksiat memasuki bilik hotel itu, Normah diberi peluang untuk memakai anak tudungnya, kemudian kain tudungnya, dan seterusnya menyarung balik cincin, jam tangan serta juga sepatunya. Faktor-faktor ini tidak dipertikaikan di mahkamah. Kes dibuang di atas alasan teknikal dan bukannya kerana fakta-fakta kes yang jelas lagi nyata. Adakah ini sistem pentadbiran agama Islam yang diimpikan oleh kerajaan PAS yang memerintah negeri Kelantan? Adakah ini yang dikatakan oleh pucuk pimpinan Parti PAS sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan? Dalam usaha untuk menegakkan benang basah, Mak Sabu dan Normah telah diarahkan oleh pucuk pimpinan Parti PAS supaya melancarkan beberapa siri ceramah atau roadshow untuk mempertahankan kewibawaan mereka serta menafikan kemungkaran yang telah mereka lakukan. Inilah wajah Parti PAS yang sebenarnya. Ahli-ahli parti ini sebenarnya terdiri dari kalangan manusia biasa sahaja yang tidak sunyi dari melakukan dosa. Tetapi apa yang tidak dapat diterima oleh masyarakat ialah parti ini telah cuba mengaburi mata rakyat terhadap kemungkaran yang telah dilakukan oleh seorang ahlinya. Dengan menutup kes khalwat Mak Sabu ini, PAS jelas menggunakan imej Islam untuk kepentingan politik sahaja dan tidak mendukung hukum-hukum Islam dengan ikhlas. Saksikanlah pembohongan Mak Sabu dalam ceramahnya, di mana dia tidak menafikan berdua-duaan dengan Normah, tetapi menyalahkan saksi pendakwaan. Dan ingatlah,
bahawa penafian Mat Sabu ini direstui oleh pucuk pimpinan Parti PAS serta juga pentadbiran Kerajaan PAS Kelantan. Kamu ni patut dibuang di hari pertama hari kita. Kerana saksi melakukan 7 pembohongan di hari pertama. Dalam perbicaraan itu, tuan-tuan dapat didedahkan rangkap yang dipasang. Sehingga tuan-tuan norma itu masuk ke bilik tidak sampai 5 minit telah ada serbuan. Dan tuan-tuan rupanya operasi untuk bertindak terhadap saya berjalan 3 hari lebih awal daripada 31 hari bulan Januari. Tuan-tuan dah faham? Adakah benar hujah Mak Sabu itu? Bolehkah dia bersedukan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya dalam sebuah bilik hotel walaupun selama 5 minit? Apakah yang dilakukan oleh Mak Sabu dan Normah sehingga kain tudung, cincin dan jam tangannya ditanggalkan? Adakah situasi di mana Mak Sabu dan Normah didapati bersekedudukan dalam keadaan sunyi lagi tersembunyi dengan sebahagian pakaian tertanggal itu halal atau haram? Bolehkah Mak Sabu menghalalkan perkara yang haram? Inilah perwatakan Mak Sabu yang sebenarnya. Seorang yang disanjungi oleh para penyokong PAS, seorang yang berselindung di sebalik imej Islam PAS, tetapi sanggup menodai kepercayaan seorang sahabat dengan menggoda isterinya. Adakah manusia sebegini yang anda akan pilih sebagai wakil rakyat anda? Adakah dia berhak untuk mengecam moral atau akhlak orang lain? Adakah anda ingin menjadikan dia sebagai pemimpin umat Islam? Mengapakah tokoh-tokoh PAS yang lain seperti Fadil Nur dan Hadi Awang berdiam diri dan tidak mengecam perbuatan Mak Sabu ini? Atau adakah mereka merestui kelakuan buruk itu dan sekaligus bersekongkol dengan perbuatan maksiat demi percaturan politik? Jika demikian, masihkah terdapat watak-watak lain seperti Mak Sabu ini di kalangan para pemimpin PAS?